Yeay. Dah sampai. Alhamdulillah. WG9 saya dah pun mendarat. Terima kasih. Ni semua tim WG9. GWM. Thank you. Thank you. Okey, jom tengok kereta baru saya. Alhamdulillah, hari ni hari Jumaat, rezeki dan juga hari yang berkah. Saya memiliki GWM WG9 yang mana menjadi idaman saya. So, terima kasih GWM. Okay, kalau nak makan sekarang dah tak susah. Kita ada table kat sini. Macam kat dalam flight. Alhamdulillah. Speaker dia memang mantap. Ada banyak speaker. Ada 3 kat sini. Bahagian pintu ni ada 3. Apa punya part paling suka adalah kita ada peti ais juga kat dalam ni. Ada 2 layer peti ais. Ada screen juga kat atas ni. Okay, yang ini tempat duduk saya zero gravity. So maknanya saya tekan je, nanti saya boleh, dia akan adjust kedudukan saya. Best. Kita tak payah susah nak adjust, dia sendiri akan ikut keselesaan kita. Ada massage dan juga ada suhu tempat duduk kita, nak sejuk, nak panas, semua ada. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih GWM. Nanti kita cerita lagi apa lagi kelebihan dia. Oh ya, favorite colour saya. Best tak? Suka ke? Abia suka ke? Jatuh okey? Ada dah? Sekarang driver? Assalamualaikum. Sila. Showroom. Pakai balik dah pokok nak main. Kalau ada orang apa Mimi, kamu hantar ajar aku dah. Oh, tak aku tak terjun dengan stage. Terima saja. Kami dah siap pack dah. Nak apa? Ada nyok dah bagi siap. Potong sendiri. Kita potong jadi guni. Baik. Oh, tanah ni. Buang semua rumah, 3 rumah buang. Ni ke? Yang belang ni ke? Ni yang besar kan? Ada ke? Siapa punya? Tak apa lah. Boleh. Nanti saya suruh Mimi datang lagi. Datang ni dia ni punya. Jangan Mimi datang. Nanti Mimi datang lagi. Okey. Apa pergi pasar. Dia sangkut saja kat tepi. Yayasan ni. Yayasan okey. Okey, yang kita buat. Kita beli. Sebulan ni kita buat bila. Setiap hari kita buat semua yang sayur. Esok pergi juga. Okey, buka tak $50 lagi. Ha? Bantu ha. Ni apa Zika? Bukan. GWM best betul. GWM. MPB. Dia cantik lah orange. Sangat cantik. Satu. Dari show. Terus lagi nak duduk balik sini. Kan ni balik. Lepas ni dia akan. Dia adjust yang depan sekali. Lepas tu ada massage. Ada massage. Lepas tu dia boleh panas, boleh sejuk. Faham? Apa Mak Yam? 168 je. Hybrid. Okey Mak Yam. Hari ni saya sempat singgah ke Datuk Rizalman punya rumah yang mana Datuk Rizalman buat
jualan. So dapat. Ini Datuk Zaman bagi kat saya. Berkat Ramadan daripada yayasan. Yang saya beli ni laksa Penang ke? Kan? Kan. Ya, laksa Penang. Laksa Penang dia satgi kita nak rasa dengan kuih lopeh. Kita ambil yang tak potong lagi, lopeh kelapa dengan gula. Terima kasih Datuk Zaman. Hari-hari tengok telur juga tu tak tahan pergi beli. Alhamdulillah ada lagi peluang kita boleh beli. Terima kasih.